Okey gang, hari ni 20 Disember pukul 7.50 aku baru selesai jogging sikit, brisk walk sikit. Jarak dalam 2 kilo. So, Alhamdulillah, Allah bagi nikmat kesihatan lagi. Hari ni projek Road to 85 aku hari yang ke-37. Alhamdulillah lah, setakat ni positif. Mana ada progress. Alhamdulillah. Kawan-kawan aku jumpa aku kata, dia kata nampak ku, kata Alhamdulillah nampak ku sikit lah. Yang penting kata slow and steady. InsyaAllah pemakanan tu antara salah satu penting. Lepas tu ingat tu, puasa. Sebab dalam puasa ikut cara Nabi ada kejayaan dunia akhirat, insyaAllah.